Okey guys, seperti mana yang diumumkan oleh kerajaan, 9 Februari ini akan diberi sara one off sebanyak RM100 kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. So ini adalah merupakan satu lagi orang kata peluang kepada korang semua dekat luar sana, yang mana mesti korang akan memikirkan apakah barangan-barangan yang bakal korang nak beli, khususnya korang sebagai penerima yang baru sahaja berumur 18 tahun pada tahun ini 2026. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. So guys, aku sekarang berada di Aircon Safe. Tidak lain tidak bukan tempat pilihan aku untuk memanfaatkan sepenuhnya sara RM100 one off untuk membeli barangan keperluan rumah. Of course, bila beli guna sara, aku tetap pilih produk berjenama yang sememangnya aku guna seharian di rumah. Contohnya, sabun mandi badan Lifebuoy untuk kebersihan diri dan seisi keluarga. Memang wajiblah ada kat rumah ni. Bagi orang rumah aku pula, pilihan dia selalunya Sunsilk Pink ini. Rambut lembut dan senang urus. Cih, macam iklan shampoo pula. Rexona Men Ice Cool ini memang cool. Kulit rasa lembap dan selesa. Bagi sabun basuh baju, biasanya aku akan gunakan Breeze cecair ini ataupun jenis kapsul. Sebab baju sentiasa bersih dan sentiasa berbau wangi selepas basuh. Bagi minuman setiap pagi dan malam, aku dan keluarga biasanya memilih Holic Powder. So, korang boleh bayangkan, semua ini korang boleh beli melalui program sara RM100 ni. Kalau korang tak percaya, korang boleh guna je aplikasi MyKasih. Scan barcode ini, lepas tu korang boleh tengok layak ataupun tidak layak. So memang berbaloi. Okey guys, nasihat aku kepada korang semua sebagai penerima-penerima sara RM100 one off ini, pastikan korang gunakan sebaik yang mungkin untuk membeli barangan yang berjenama, berkualiti dan berbaloi untuk korang beli untuk jangka masa yang panjang. So dah sampai kat kaunter, bagi je IC korang kat cashier untuk pembayaran. Selamat membeli.